Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan terus memperkukuhkan usaha penguatkuasaan apabila berjaya menahan seramai 26 pendatang asing tanpa izin atau parti dalam satu operasi mega yang dijalankan di dua kawasan penempatan sekitar Labuan pada awal pagi Jumaat. Operasi ini dilaksanakan susulan maklumat awam serta risikan yang dijalankan bagi mengenal pasti individu yang disyaki melanggar Undang-Undang Imigresen Negara. Menurut Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Rezwan Nawi, tindakan berterusan seperti ini adalah sebahagian daripada komitmen jabatan dalam memastikan pematuhan terhadap undang-undang serta menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Operasi berkenaan diketuai oleh Ketua Operasi TPPI Muhammad Syufandi Muhammad Hashim dengan penglibatan 20 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan. Turut membantu ialah 6 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara, 8 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA serta seorang pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kerjasama antara agensi ini membolehkan operasi dijalankan secara lebih menyeluruh dan tersusun. Sepanjang operasi berlangsung, seramai 51 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, 23 merupakan warga tempatan manakala 28 lagi ialah warga asing. Hasil pemeriksaan mendapati 26 warga asing disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 sebelum ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Mereka yang ditahan terdiri daripada 18 warga Indonesia dan 8 warga Filipina. Kesemua individu terbabit telah dibawa ke bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan untuk proses dokumentasi serta tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Muhammad Razwan turut menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi mengesan warga asing yang melanggar syarat kemasukan dan tinggal di Malaysia. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63, Akta Pasport 1966 dan juga Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dalam masa yang sama, beliau mengingatkan bahawa tindakan penguatkuasaan bukan sahaja tertumpu kepada parti, malah turut melibatkan majikan atau pemilik premis yang didapati menggaji warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas kerja yang sah. Kesalahan itu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 55B Akta Imigresen 1959,63. Jika disabitkan kesalahan, majikan boleh dikenakan denda antara RM10,000 hingga RM50,000 bagi setiap pekerja asing yang diambil bekerja secara tidak sah. Selain itu, pesalah juga boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 12 bulan atau kedua-duanya sekali bergantung kepada keputusan mahkamah. Operasi yang dijalankan di Labuan ini sekali lagi membuktikan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memperkukuhkan penguatkuasaan Undang-Undang Imigresen serta memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.